Dia belakang ada ketat sikit, ketat sikit. Main kata. Dia getah. Getah ni jangan sangkut. Jadi kita kena bawa perlahan. Ni dalam dia. Jangan lupa buka skru ni. Okay dia 12. Kasih naik. Buka ini skru 1. Jadi kat sini ada wire. Kita kena buka lah dia. Taruh sini skru. Ni kasih cabut. Jadi kasih buka. Sap. Dekat sini kita dah nampak lah apa masalah soal start. Karbon sudah habis. Jadinya dekat sini kesimpulannya tak boleh repair lah. Repair boleh, kena cari benda lah ni. Jadi macam mana tu? Tapi tak apa, kita barai je lah bunga, kita buka juga. Sebab kita nak tengok apa ada dalam ni. Ini starter high speed tau. Ni dia punya solenoid. Dia ada motor dia depan ni. Ni macam ni cerita dia. Okay. Lepas tu sini pun ada. Kita kena tanda dulu lah. Kita kena marking. Sebab kita ni kadang tahulah, kita ni pandai kadang bodoh juga. Macam tu. Ketuk sikit lah. Ketuk pun agak-agak je. Jangan terlalu kuat-kuat sangat. Sebab dalam ni ada lagi motor dia. Lagi satu. Dekat sini ada getah. Getah dia jangan lupa Dan ada bearing Macam ni dah dalam dia. Ni dalam dia.